Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek butter sour cream tapi saya letak sunquick dan saya tambah lagi hauflek. Kalau kita makan tu kan rasa masam-masam manis. Memang sedap lah. Jom kita buat dulu. Hauflek ni saya guna dalam 10 keping. Lepas tu saya blender halus macam ni, ketepikan dulu. 90 gram dairy whipping cream, 1 sudu teh cuka makan. Kalau korang tak suka cuka, boleh je guna air perahan limau. Gaul bagi pekat. Kalau dah pekat macam dalam video ni kan, korang biarkan dalam 15 minit. Lepas tu baru kita boleh guna. ...250 gram butter, 180 gram gula kasta. Pukul kedua bahan-bahan ni kan, bagi dia betul-betul kembang putih. Kalau dah kembang putih macam ni kan, baru masukkan 6 biji kuning telur grade A. Masukkan sebiji demi sebiji. Kuning telur tu habis dipukul, baru masukkan sour cream yang kita buat tadi. Lepas tu tambah lagi 3 sudu besar oren sunquick. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati kan, baru masukkan 30 gram susu tepung, 250 gram tepung naik sendiri. Pukul bagi sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan hauflek yang kita blender tadi. Gaul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. 6 biji putih telur grade A, 1 sudu teh cuka makan. Kalau korang tak suka cuka makan tu, boleh ganti dengan air perahan limau ataupun cream of tartar. Pukul sampai soft peak macam ni. Kalau dah soft peak, baru kita campurkan dengan bahagian adunan yang kita buat di awal video tadi. Guna teknik kaut balik untuk sebatikan putih telur tu dengan adunan kuning telur. Korang jangan masukkan sekali tau. Korang masukkan sikit demi sedikit. Saya guna acuan bunch cake. Keliling acuan tu saya sapu dengan glaze. Kalau korang tak ada acuan macam saya punya ni, korang boleh je guna loyang 8 inci yang segi 4 biasa tu. Panaskan oven selama 10 minit dengan suhu 120 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah. Saya bakar kek ni selama 60 minit dengan suhu 120 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing tau. Kek ni masak, keluar je daripada oven kan. Korang terus keluarkan kek daripada acuan. Korang janganlah bagi kek tu sejuk dekat acuan. Nanti kek korang mendap tau. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni kan bermanfaat untuk korang semua.